pada suatu pagi yang cerah, ibu sedang memandu untuk ke bank bersama Aminah. Ibu ingin menyimpan wang yang diperoleh daripada hasil jualan kuih muih di kedainya. Ibu, kenapa kita perlu simpan duit di bank? Kalau kita simpan lebihan wang jualan kuih ibu di rumah seperti di dalam laci, tabung atau dalam bantal sahaja kan lebih mudah? Duit yang disimpan di bank lebih selamat, Aminah. Selain itu, kalau kita simpan dalam akaun simpanan tetap atau akaun semasa, duit kita akan lebih terjamin dan dilindungi. Tambahan pula, duit yang disimpan di bank akan menerima pulangan mengikut kadar faedah dan tempoh simpanan. Akaun simpanan tetap, akaun semasa, apa itu ibu? Akaun simpanan membolehkan pemegang akaun untuk menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya dan layak menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan faedah simpanan. Kadar faedahnya rendah berbanding akaun simpanan tetap, tetapi pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa di mesin tele automatik ATM menggunakan kad debit. Contoh akaun simpanan adalah akaun simpanan kawanku Maybank dan akaun simpanan I AutoSaver CIMB. Akaun simpanan tetap hanya membenarkan pemegang akaun untuk menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Tetapi kadar faedahnya lebih kompetitif berbanding akaun simpanan. Wang yang disimpan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Jika ianya dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada suatu masa. CJ simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Contohnya adalah E-Islamic Fixed Deposit I Maybank dan Affin Fixed Deposit Vault Affin Bank. Bagaimana pula dengan akaun semasa ibu? Untuk akaun semasa pula, ia boleh digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Pemegang akaun boleh melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek, kad kredit, perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Selain itu, simpanan dalam akaun semasa ini, sebahagian bank tidak membayar faedah. Sebaliknya, dikenakan caj perkhidmatan. Hal ini tertaluk kepada bank. Permohonan akaun semasa perlu mengemukakan seorang perujuk iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Pemegang akaun boleh menerima kemudahan overdraft iaitu pengeluaran wang yang melebihi bajet simpanan tetapi dengan caj faedah. Contohnya adalah Current Account I Public Islamic Bank dan E-Current Account I Bank Rakyat. Adakah Aminah faham? Sekarang, mari kita masuk ke bank supaya ibu boleh menyimpan duit dalam akaun simpanan. Selamat pagi, bagaimana kami boleh bantu? Saya bercadang untuk menyimpan hasil jualan kuih muih saya selama seminggu di bank. Bagus, menyimpan dengan bank adalah lebih selamat dan dilindungi berbanding simpan di rumah. Bukan itu sahaja, di bank duit yang disimpan akan mendapat faedah atas simpanan dan bergantung kepada jenis akaun, duit boleh diakses pada bila-bila masa oleh pemegang akaun. Setelah ibu menyimpan duit di akaun simpanan, pegawai bank mula memperkenalkan pilihan lain kepada Aminah dan ibunya. Selain akaun simpanan, kita juga boleh melakukan alternatif lain untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal iaitu melalui pelaburan. Di bank, kami juga mempunyai produk pelaburan yang mungkin anda minati. Adakah adik pernah mendengar tentang saham, amanah saham dan hartanah? Saham?
Amanah saham, hartanah, apa semua tu? Syarikat seperti Smiggle Store Malaysia Sdn Bhd akan menerbitkan saham untuk tujuan mengumpulkan modal. Individu yang membeli saham dari sesebuah syarikat merupakan pemilik syarikat dengan syarat yang tertentu dan akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Amanah saham pula dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan. Mereka yang tidak mempunyai pengetahuan tentang pembelian saham boleh mendapatkan bantuan dari syarikat unit amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah seperti Amanah Saham Nasional Berhad akan mengumpulkan wang dari para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan yang menguntungkan para pelabur. Seterusnya adalah hartanah. Hartanah ialah pelaburan atas aset tidak alih seperti rumah kediaman, kedai, tanah dan sebagainya. Selain itu, pelabur juga perlu mengambil kira aspek penting seperti keadaan ekonomi, lokasi, prospek tanah pada masa akan datang dan keupayaan aset untuk menjana pendapatan sebelum melabur. Individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. Setelah mendengar penjelasan tentang saham, amanah saham dan hartanah, Aminah mula tertarik dengan idea pelaburan. Kalau saya melabur, duit simpanan saya boleh bertambah lebih banyak daripada simpanan biasa ke? Betul Aminah, untuk murid sekolah seperti Aminah, amanah saham seperti Amanah Saham Nasional Berhad adalah paling sesuai kerana kamu masih muda. Jadi pelaburan yang dibuat oleh Aminah akan memberi peluang untuk kesan faedah kompaun berganda di mana keuntungan yang diperoleh akan dilabur semula untuk mendapatkan lebih banyak pulangan dan boleh digunakan pada masa akan datang seperti Aminah ingin menyambung pengajian ke universiti. Selepas mendengar penjelasan ibunya dan pegawai bank dan seusai transaksi ibu berjaya dilakukan, Aminah dan ibu pulang ke rumah. Di rumah, Aminah duduk di biliknya sambil memikirkan tentang pilihan yang telah diperkenalkan oleh pegawai bank. Dia masih berfikir tentang apa yang lebih baik, simpanan biasa atau pelaburan. Akaun semasa hanya sesetengah bank mempunyai faedah dan dikenakan caj perkhidmatan. Akaun simpanan tetap hanya boleh menyimpan dalam tempoh yang tertentu. Akaun simpanan ada faedah tetapi sedikit pula. Boleh keluarkan duit pada bila-bila masa. Tapi pelaburan saham boleh jadi pemilik syarikat. Tetapi tiada pengurus profesional yang menguruskan akaun. Amanah saham selamat pelaburan untuk masa depan. Dan ada pengurus profesional yang bertaliah dalam bidang pelaburan. Hartanah pula banyak faktor kena pertimbangkan. Peningnya. Ibu, saya tidak pasti apa yang patut saya buat. Nak simpan dalam akaun simpanan atau melabur dalam amanah saham. Bagus kamu fikirkan dulu sebelum buat keputusan, Aminah. Kedua-dua pilihan ada kelebihan masing-masing. Kalau kamu mahu duit yang mudah dikeluarkan bila-bila masa, akaun simpanan biasa lebih sesuai. Tetapi jika kamu mahu duit kamu bertambah dari masa ke semasa dan kamu sanggup untuk menunggu, pelaburan amanah saham adalah pilihan yang bagus. Saya berminat untuk membuat pelaburan amanah saham, tetapi saya nak guna duit itu juga, Ibu. Aminah, kamu nak gunakan untuk apa? Beli kudapan di kedai motor. Kamu tidak perlu melabur semua duit yang ada. Mungkin 60% boleh diletakkan dalam akaun amanah saham, manakala 40% lagi disimpan dalam akaun simpanan supaya kamu boleh gunakan untuk membeli kudapan di kedai motor. Itu nampak macam idea yang menarik. Ibu, Aminah rasa Aminah akan cuba melabur di amanah saham dan simpan di akaun simpanan. Aminah datang semula ke bank dengan perasaan yang gembira dan menyuarakan hasratnya untuk mencuba melabur dalam amanah saham. Saya rasa saya mahu mencuba melabur dalam amanah saham.
Tetapi saya juga ingin membuka akaun simpanan supaya saya boleh menggunakan sebahagian duit yang saya ada pada bila-bila masa. Itu adalah strategi yang sangat bijak. Saya akan membantu adik untuk memulakan pelaburan di amanah saham dan membuka akaun simpanan. Saya rasa sangat bersemangat untuk melihat bagaimana duit saya bertambah, Ibu. Ingatlah Aminah, menyimpan dan melabur adalah langkah-langkah penting untuk masa depan yang stabil. Dengan disiplin, kamu akan dapat mencapai matlamat kewangan kamu. Terima kasih Ibu kerana mengajar saya tentang simpanan dan membawa saya ke bank supaya saya dapat belajar mengenai pelaburan. Saya tak sabar untuk terus belajar tentang kewangan. Puan Faridah menyimpan sejumlah wang sebanyak RM20,000 di dalam bank untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Apakah jenis simpanan yang digunakan oleh Puan Faridah? 1. Akaun semasa. 2. Saham. 3. Hartanah. 4. Akaun simpanan tetap. Jawapannya akaun simpanan tetap. Jenis simpanan manakah yang mempunyai kadar faedah yang lebih tinggi berbanding dengan akaun simpanan? 1. Akaun simpanan tetap. 2. Hartanah. 3. Amanah saham. 4. Akaun semasa. Jawapannya akaun simpanan tetap. Apakah yang diterbitkan oleh sesebuah syarikat untuk tujuan mengumpulkan modal? 1. Saham. 2. Hartanah. 3. Akaun simpanan. 4. Amanah saham. Jawapannya saham. Cik Aminah merupakan seorang peniaga yang menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan untuk mengeluarkan cek apabila hendak membayar kepada pemiutang. Apakah jenis simpanan yang digunakan oleh Cik Aminah? 1. Hartanah. 2. Akaun simpanan. 3. Akaun simpanan tetap. 4. Akaun semasa. Jawapannya akaun semasa. Apakah jenis simpanan yang membenarkan pengguna untuk mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa? 1. Akaun simpanan tetap. 2. Saham. 3. Akaun simpanan. 4. Akaun semasa. Jawapannya akaun simpanan. Jenis pelaburan manakah yang diuruskan oleh pengurus profesional yang bertauliah dalam bidang pelaburan? 1. Akaun semasa. 2. Hartanah. 3. Amanah saham. 4. Saham. Jawapannya amanah saham. Sebelum melakukan pelaburan, faktor seperti keadaan ekonomi dan keupayaan menjana pendapatan perlu diambil kira. Apakah jenis pelaburan ini? 1. Akaun simpanan. 2. Amanah saham. 3. Saham. 4. Hartanah. Jawapannya hartanah. Puan Rani menggunakan wang yang diterima daripada bapanya untuk membeli satu lot kedai. Apakah jenis pelaburan yang dibuat oleh Puan Rani? 1. Akaun semasa. 2. Saham. 3. Hartanah. 4. Amanah saham. Jawapannya hartanah. Kita boleh menyimpan di dalam akaun berikut kecuali
1. Akaun simpanan tetap. 2. Akaun semasa. 3. Akaun simpanan. 4. Hartanah. Jawapannya hartanah.